Guys, ramai ingat guna cut loss ni dah cukup selamat. Tapi realitinya tak semudah itu. Kalau korang set cut loss tapi tak monitor market, apabila news besar keluar, volatility naik gila, harga boleh spike dan slip. Akhirnya korang akan loss jadi lebih besar daripada yang korang plan. Memang betul, kadang-kadang market ni dia akan patah balik. Tapi soalan dia, kalau tak patah balik itu apa yang korang nak buat? Satu bet setup je boleh sapu semua profit korang yang penat-penat korang buat selama ni. Penat berhari-hari, habis dalam masa beberapa minit saja. Trading ni bukan game sekali masuk, sekali menang, lepas tu terus kaya guys. Ini ialah game survival. Kalau mindset masih nak try, nasib atau bergantung semata-mata pada cut loss tanpa disiplin dan plan, akhirnya nanti korang sendiri yang akan cakap, trading ni tak boleh buat duit pun guys. Padahal bukan market yang salah, tapi cara korang approach tu yang nak kena betulkan. Dalam market, bukan siapa yang paling banyak menang, tapi siapa yang paling lama boleh survive.